Baru ni orang seronok bila Iran serang apa? Israel. Jawab, Iran serang Perancis teruk sangat. Duduk di mana tu? Orang seronok. Sebab Israel antara 10 negara tercanggih ketenteraan dan terkuat. Orang tak berani. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maha lemah saya dan kita semua hari ni, umat Islam. Bila Iran serang, orang Islam, Alhamdulillah. Ada yang berani serang. Habis 200 roket, tak kena apa pun. Takkanlah 200 tu satu rumah pun tak boleh kena. Drama apa ni? Kita duk harap Iran kan? 200 drone tu, satu rumah pun tak kena. Seorang je cedera, 200 drone. Drone tu nak pergi tepat bangunan pun boleh. Nak pergi tepat bangunan. Kemudian, beberapa hari lepas, Israel pun lancarkan pula. Tak kena siapa juga. Tak kena siapa juga. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Turutan dia begini. Tanda kecil berlaku semua. Habis. Tanda kecil. Tanda besar nombor 1, Dajjal. Tanda besar nombor 1, Dajjal. Dajjal itu mula keluar Iran. Dajjal itu mula keluar dengan pengikut dia di Iran. Asfahan. Okey, dengar betul-betul ya. Ingat. Batuk tak hilang-hilang ni. Lihat kepada dunia kita sekarang. Lihat kepada dunia kita sekarang. Hak kita duduk ni. Hak ni dengar betul-betul sebab ni satu benda yang cukup berat. Bila kita lihat dalam dunia kita sekarang, boleh saya anggarkan dan anggapkan kita hidup ini ada 3 kumpulan, 3 grup dan 3 populasi manusia. Kita bukan nak kata pecahan 3 kumpulan ini merujuk kepada bab akidah. Bukan dia tu Ahlus Sunnah, bukan dia tu Khawarij, bukan dia tu Wahabi, bukan dia tu Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Tidak. Dan 3 pembahagian ini bukan juga dari sudut fiqh, dia tu Maliki, dia tu Hanafi, dia tu Syafi'i, dia tu Hambali. Tidak. Bukan juga dari sudut parti, dia tu PAH, dia tu PAN, dia tu UMNO. Juga tidak. Tetapi dari sudut pembahagian sebenar. Yang perkara ini sememangnya dilindungkan dari pengetahuan kita. Yang inilah merujuk kepada cerita dalam kereta api. Kadang-kadang kita lihat apa yang sebenarnya, tidak semestinya itu yang hakiki. Populasi sebenar yang saya bahagikan 3 kumpulan ini, yang pertama adalah grup yang paling kecil dan sedikit. Tapi dialah yang paling berkuasa dalam dunia ini. Ini kita namakan sebagai kelompok kumpulan elit. Yang ini didominasi oleh hanya 5% manusia. Jumlah mereka kecil, tak ramai, tapi mereka mempunyai kuasa yang paling besar yang mengawal keseluruhan sistem kehidupan kita. Yang kedua ialah golongan supervisor ataupun mandur. Orang-orang yang dilantik khas dan khusus oleh elit untuk menjaga kepentingan mereka di setiap negeri, daerah, jajahan, kawasan, negara. Yang ini ada 20%. Sebab mereka dari kalangan pemimpin-pemimpin atasan. Jadi 20 campur 5, berapa? 25. Baki lagi ada berapa? 75 lah. Yang paling banyak mendominasi populasi dunia, iaitu golongan-golongan slave. Golongan-golongan hamba yang dipergunakan oleh elit dan supervisor. Agak-agak secara jujur, anda berada dalam grup mana? Anda anggota elit? Elit dulu adalah tahun 90-an dah, 5 orang perempuan tu. Tu kumpulan dia nama elit.
Ini elit yang betul. Anda anggap anda elit? No. Anda supervisor atau mandor? No. Jadi duduk mana? Takkan nak mengaku hamba pula. Takkan nak mengaku kuli. Perhambaan dan kuli itu duduk dalam Muhammad Rasulullah tadi dah. Apa pun yang kita nak nisbahkan pada diri kita dari sudut kuasa, ilmu dan kekayaan, kita tetap kuli dan hamba bagi Allah. Sekarang ni perbincangan kita dalam skop yang lain. Adakah selain daripada hamba dan kuli Allah, kita hidup dalam dunia yang kita nampak ini, kita juga jadi kuli dan hamba bagi kumpulan elit dan supervisor. Sekarang dengar betul-betul, anggota-anggota kumpulan elit adalah biasanya bersembunyi di sebalik kumpulan gelap yang besar, yang hari ini kita kenali sebagai Illuminati dan Freemason. Mereka mengawal sistem Bank Dunia, mereka mengawal media antarabangsa, mereka mengawal sistem-sistem yang lain. Di antara mereka saling rapat merapati, kenal di antara satu dengan lain. Mereka cukup erat dalam kerjasama. Hampir setiap tahun mereka adakan mesyuarat, mereka adakan perjumpaan, adakan pertemuan, adakan rapat umum untuk membincangkan perkara-perkara yang boleh mereka pegang, iaitu 3 benda. Mereka nak pegang kekuasaan, mereka nak pegang keilmuan, mereka nak pegang kekayaan. Hari ini atas nama kekayaan, mereka pegang hampir peratusan besar. Atas nama kekuasaan, mereka pegang hampir peratusan besar. Atas nama ilmu, mereka pegang hampir peratusan besar. Ilmu di sini bermaksud tolak hak kita ngaji Quran Sunnah tu bukan. Jadi apa yang perlu mereka buat? Jangan sampai 3 benda ini jatuh kepada golongan yang ketiga. Jangan sampai kuasa kita, ilmu kita dan kekayaan kita jatuh sampai golongan yang ketiga. Mereka bimbang. Jadi mereka dah kaya, mereka dah berkuasa, mereka dah banyak ilmu. Jadi apa perlu lagi mereka anggap kita sebagai hamba, perah kita, keringat kita, jadikan kita berterusan hamba sampai ke mati. Sebab mereka nak lebih kuasa, mereka nak lebih kaya, mereka nak lebih berilmu. Dan nak kita terus menerus segala mak nenek keturunan berakhir dengan sebagai hamba mereka. Tapi step yang kedua, saya cukup sedih. Kita semua kasihan dengan golongan yang nombor 3. Bukan sebab kita duduk di elit, bukan sebab kita duduk di mandor kita kasihan. Sebab kita pun duduk di situ. Kita duduk di golongan hamba. Apa yang kita fikirkan bila kita celik mata hari-hari? Kita fikirkan pasal kerja tak berhenti. Kita fikirkan pasal nak bayar hutang tak berhenti. Kita fikirkan pasal nak suap nasi, nak bagi minuman kepada isteri dan anak-anak. Kita fikir nak menghiasi rumah kita dengan pelbagai alat dan tool. Nak bagi hidup kita ni lebih sempurna konon-kononnya. Itu yang kita fikir. Kerja, kerja, kerja. Keringat, keringat, keringat. Perah, perah, perah. Yang penting walaupun aku ni miskin, hidup ala kadar, sekurang-kurangnya mulut aku boleh masuk makanan. Leher aku boleh masuk minuman. Tubuh aku berbalut pakaian. Dan sekurang-kurangnya ada rumah walaupun kecil dan murah. Betul? Ataupun anda bukan demikian? Itulah yang dibuat oleh golongan-golongan hamba setiap hari. Baik, sekarang perlu pergi kepada step yang ketiga. Bila kita tengok step yang ketiga, kumpulan elit ini sudah membahagikan seluruh populasi dunia dengan 200 kawasan. Dia dah bahagikan dunia kita dengan 200 kawasan di atas peta yang telah didokumenkan dengan nama World Maps. Apa dia World Map? Peta dunia. Ni negara ni, ni negara ni, ni nama 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 ni. Bagaimana nak mengawal semua dan mengkontrol populasi ini? Dengan melantik supervisor dan mandor-mandor mereka. Inilah yang dinamakan pemimpin bagi setiap unit-unit kawasan negeri negara tadi. Hani mungkin nama raja, hani mungkin nama sultan, hani mungkin nama presiden, hani mungkin nama perdana menteri, hani mungkin nama bentara guru, hani mungkin nama tu, hani mungkin nama ni. Macam-macam nama boleh letak. Tapi mereka adalah sebagai wakil daripada kumpulan elit. Dan yang penting mereka menerapkan yang paling asas 3 benda.
Setiap kawasan harus mempunyai bendera masing-masing. Hari ini semua tempat bendera sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Kita lain, Thailand lain, Singapura lain, semua tak sama. Harus ada perbezaan, nampak tak? Peringkat basic pun perlu berbeza antara kita dengan orang lain. Ini konsep apa? Konsep penjauhan. Yang kedua, kamu perlu ada lagu kebangsaan masing-masing. Lagu kita sama tak macam Thailand? Lagu kita sama tak macam Brunei? Lagu kita sama tak macam Singapura? Lagu masing-masing dan perlu menghormati lagu masing-masing. Pemecahan yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang perlu dipastikan oleh semua supervisor dan mandur agar kamu menerapkan undang-undang yang kami tentukan. Jangan sekali-kali kamu melencong atau memecah tradisi ini cari undang-undang lain selain yang kami tetapkan pada kamu. Dan hari ini hampir keseluruhan populasi dan orang yang ada dalam dunia ini menerapkan sistem konun dan perundangan yang sememangnya jauh dengan wahyu dari langit. Anda cari satu negara yang paling komplit dan sempurna menerapkan perundangan wahyu daripada langit atas dunia ini. Sebut negara mana? Sebut negara mana? Semuanya hampir sama memegang apa? Sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Peluru. Di belakang bom ada satu alat untuk mengalirkan arus elektrik yang bila kita tekan, bom ni akan meletup atau meletus. Dan di belakang busur ada satu anak panah. Mari seorang tuan kepada pemilik ni, Ustaz tolong jaga dan tengok barang ni ya. Benda-benda ni bahaya. Okey, saya tolong jaga, saya tengokkan. Tiba-tiba lighter ataupun mancis tadi dia bergerak sendiri. Kebetulan lighter tu bergerak, dia pun keceh sendiri. Tahu keceh? Kelantang dia kata keceh lah, menghidupkan lighter tu. Kena betul kat sumbu. Sumpang, kelepang, habis. Satu berkas bunga api. Mari tuan dia, bunyi. Pasal apa Ustaz? Kan saya suruh tengok, suruh jaga. Pasal apa Ustaz pergi cucuk? Tak ada, saya tak cucuk, saya tak sentuh. Meja pun saya tak pegang. Kebetulan lighter tu jalan sendiri. Kebetulan lighter tu kecil sendiri. Kebetulan kena pula kat sumbu, meletuplah dia. Agak-agak kalau dia buat report polis ambil tak statement saya ni. Lighter bergerak sendiri. Lighter yang cucuk sendiri. Orang terima tak? Orang gelap. Kami tak percaya lah Ustaz. Baik, ambil yang kedua. Kalau kita kata kita betul-betul tak sentuh, kita cerita kat orang peluru tu gerak sendiri, masuk dalam pistol. Zruh. Pistol zaman Haid Chapra lah, katakan tak, zaman cowboy dulu. Dia tarik picu sendiri, dia tekan trigger sendiri, pam. Bila orang tanya, Ustaz ke buat? Tak, kebetulan pistol ni peluru dia masuk sendiri, dia menembak sendiri. Tak ada teori kebetulan. Lepas tu hak ni pula ada orang tekan tu, punat dia, butang dia, saya tak tekan pun. Tiba-tiba bom meletup sendiri juga. Anak panah pun gerak sendiri, duduk di busur, tarik sendiri, panah sendiri. Siapa boleh percaya? Tak ada siapa percaya akan teori kebetulan ini. Bahkan untuk jadinya meletup bunga api, meletusnya letupan daripada muncung senapan ataupun pistol, nak meletusnya ledakan bom, nak boleh tarik anak panah keluar daripada busur, sekurang-kurangnya kita perlu ada dua mekanisme. Apa dua mekanisme tersebut? Yang pertama ialah ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Satu mekanisme. Ramuan tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Dan mekanisme yang paling kedua inilah yang paling penting.
orang yang akan menggerakkan mekanisme tersebut, iaitu pelaku. Ada orang yang akan cucuk, ada orang yang akan tembak, ada yang orang tekan punat, ada orang yang tarik busur. Tak ada mekanisme kedua ni, agak-agak boleh tak berlaku? Boleh atau tidak berlaku kebetulan? Nak kata kebetulan mercung tu meletup sendiri, tu tak pelik. Hak kebetulan ni mancih bergerak sendiri pi cucuh ni. Hak kebetulan kalau memang dah ada peluru dalam pistol, ada peluru dalam senapang, hak jadi pam meletup sendiri, kita tak pelik. Ni hak peluru duk luar, peluru pi gerak te masuk, tiba-tiba tembak ikut suka. Sekarang kita tengok pada mekanisme yang pertama. Ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, dan persekitaran yang sesuai. Fail saja salah satu mekanisme ni, tak jadi. Ambil contoh, persekitaran yang sesuai. Kalau bunga api ni dah cucuh dah? Dah cucuh ustaz. Nyala tak? Tak nyala. Dah cucuh? Meletup? Tak meletup. Pasal apa tak meletup? Mana tengok hang cucuh? Rupanya hang cucuh dalam ayat. Orang nak bagi cucuh bunga api atas darat, tempat kering, hampir terjun dalam kolam, duk cih-cih dalam ayat. Hampir terjun dalam kolam, bagi rendam, bagi basah dulu ni, duk dalam ayat duk cucuh. Jadi ke tak bang? Jadi ke tak? Persekitaran dah tak sesuai, fail. Hak patut cucuh tempat kering atas darat, hampir cucuh dalam ayat, tak akan meletup bunga api. Okey, kali ni kali kedua ustaz, minta maaf, kita tukar. Atas darat dah kali ni. Dia pun cucuh atas darat lah. Tak meletup ni pasal apa? Tak tahulah ustaz. Kaedah dan pengendalian yang betul. Ni lighter habis bateri. Cih saja. Meletup ke dah bang? Sumbu ada dah. Lighter bateri tak ada. Tak meletup ustaz. Nak meletup macam mana? Tak mengeluarkan api sumber yang boleh mengalirkan sumbu tu. Kali ni lighter ada bateri ustaz. Okey. Tak meletup juga pasal apa ustaz? Tengok kaedah pengendalian macam mana? Ya Allah, betul ustaz. Rupanya sumbu ni tak bersambung dengan serbuk kat dalam. Dia terputus. Padanlah. Meletup ke tak meletup? Kalau terputus sikit pun dia tak meletup. Okey, persekitaran okey dah. Sumbu masuk dah. Lighter bateri ada bateri. Okey. Pasal apa tak meletup juga ni ustaz? Banyak kali dah kita ni. Ramuan mesti tepat. Tengok dalam tu ramuan dia. Ya Allah, inti karipat bukan serbuk peletup. Luar tu kotak mercun, dalam inti karipat ramuan tak kena. Meletup ke tak meletup? Tak akan meletup. Jadi kalau tiga mekanisme tadi pun dah fail salah satu, tak akan terjadi. Apatah lagi kalau yang sempurna, tak ada orang pelaku dia, lagilah tak jadi. Dan bagaimana untuk kita menerima teori Big Bang yang cukup besar, dengan ramuan yang paling tepat, dengan kaedah dan pengendalian yang paling betul, dan persekitaran masa dan waktu sesuai dengan ketetapan Allah, tak ada dia pelaku. Pelaku mesti ada. Dan bila anda kata ini sebagai teori, dia harus mampu dibuktikan kembali dalam makmal atau lab. Bila kita minta pembuktian kali kedua, dia kata kita memerlukan aset dan akses yang besar. Kalau kita nak buat hak kecil ni mudah. Ni aset dan akses kita nak cari mana? Sumber-sumber hak jadikan letupan tadi. Kalaulah sekecil ni pun tak akan pernah terjadi secara kebetulan, apatah lagi sesuatu yang lebih besar tak akan terjadi secara kebetulan. Jadi di sini kita guna kaedah apa? Bermain dengan isu kosmologi. Antara kaedah lain yang boleh diguna, isu botani. Tahu apa dia botani? Ilmu botani ni ilmu tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Ni meja.
Kalau kita tengok kat meja ni, kita tak akan pernah menganggap bahawa meja ni terjadi dengan meja ni terjadi dengan sendiri. Siapa pengurusi surau ni, masjid ni? Meja ni jadi dengan sendiri ke? Tanya siapa pun, meja ni tak terjadi dengan diri sendiri. Kebetulan ustaz tak tahu cerita. Belakang masjid kita ni ada pokok besar, ustaz. Waktu kami duduk semayang subuh, tiba-tiba bunyi macam chainsaw punya bunyi, ustaz. Bila pergi tengok, tak ada chainsaw bunyi, tapi pokok tu sikit demi sedikit macam ada kodok tebang dah. Gedegang terbalik, ustaz. Kebetulan. Lepas tu bunyi pah, pah, pah. Orang duk cantas, duk pangkah dahan, duk pangkah rating, macam bunyi kapak, ustaz. Kebetulannya. Lepas tu apa jadi? Tinggallah batang besar tu. Bunyi pula kali kedua chainsaw tu. Duk belah pokok, ustaz. Ada yang dia belah kayu besar, ada yang dia belah kayu kecil, ada yang dia belah kayu pendek, ada yang dia belah kayu panjang, ada yang dia belah 4 segi, ada yang dia belah bulat. Kebetulan. Tiba-tiba bunyi ketong-ketang duk memaku. Lepas tu bunyi serik-serik duk sekeru. Tiba-tiba galik sikit, ustaz. Tinggal tunggu tu, ada dah benda ni. Siap macam ni dah, ustaz. Kebetulan sungguhlah. Sebelum ustaz mai memang tak ada meja untuk pengkuliah. Nasib ustaz pagi yang berbahagia lagi mulia ni, hak terjadi kebetulan tu lah kami letak ni. Tak ada orang buat pun senang, ustaz. Boleh percaya tak? Boleh percaya atau tidak, saya tanya. Tak ada siapa nak percaya. Sebab setiap zarah ataupun setiap titik atom yang paling kecil, yang kita panggil proton dan elektron, dan jauh lebih subatom yang kita panggil kuantum tu, sebenarnya kalau tanya diri mereka sendiri, siapa yang cipta dan buat kamu, berani atau tidak dia mengatakan, kami mencipta diri kami sendiri. Hatta sekecil zarah, atom, subatom, tahap kuantum pun mereka dicipta, bukannya mencipta. Apatah lagi meja yang sebesar ini, pokok kayu tadi, dia memerlukan mekanisme pelaku untuk ditebang, mekanisme pelaku untuk dicantas dahan dan juga ranting, memerlukan mekanisme pelaku untuk belah kayu ni, membentuk kayu ni, paku kayu ni, skru kayu ni, bentuk kayu ni, sampai jadi meja. Apatah lagi perkara lebih besar daripada meja, nak buat kereta. Keluar besi sendiri, ustaz. Saya duduk berjalan, keluar besi sendiri, kerek-kerek, lebih kurang macam transformer lah jalan dia. Tiba-tiba jadi kereta. Siapa nak percaya? Kereta dibuat, kapal dibuat, tu dibuat, hani dibuat, semua dibuat. Ada pelaku dia. Bahkan lebih jauh sebelum kehadiran pokok sebesar ini, sebelum tunah dia masih kecil pun perlu pelbagai sumber untuk menghasilkan dan menciptakan dia. Bayangkan pokok hak kecil nak jadi besar, perlukan sumber air untuk hidup. Air pun kebetulan ke? Perlukan suhu dan persekitaran yang sesuai. Suhu dan persekitaran kebetulan ke? Perlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis kebetulan ke? Tak ada kebetulan. Ini adalah ketetapan dan ketentuan takdir daripada Allah terhadap semua makhluk-makhluk dah. Masing-masing telah direzekikan, masing-masing telah ditentukan mengikut kadar-kadar yang ditetapkan. Jadi nak nafi lagi, kalau kita mampu mencipta, cuba buat seorang lagi. Dah kalau kita berani tak? Hak bulu roma selai pun tak mampu, apatah lagi nak suruh kita buat seorang lagi macam kita. Agak-agak abang mampu tak? Saya dah 13 orang dah, saya buat macam saya. Oh, hebatnya. Tak ada. Tak mampu. Maksudnya kamu kena yakin, kamu kena percaya, kamu kena beriman bahawa kita ada Tuhan, kita ada pencipta yang mencipta segalanya. Tak payahlah nak nafi. Kita ambil ilmu lain yang dipanggil ilmu zoologi. Zoologi ilmu yang membicarakan tentang haiwan, binatang-binatang.
Yang selalu ini mereka akan gunakan teori Darwin, Charles Darwin. Teori apa? Evolusi. Evolusi hak kita selalu kenal Mitsubishi Lancer je. Evo tu, ni evolusi lain. Teori evolusi ni dengan bahasa orang kampung mudah yang mengatakan asal usul manusia ni daripada apa? Daripada beruk. Kalau tanya pada anda pun anda nak mengaku tak datuk nenek keturunan moyang anda dulu adalah seekor beruk. Kita tak akan pernah mengaku kecuali mereka hak mempertahankan teori evolusi ni nak mengaku. Kita tetap dengan teguh mengatakan kita adalah cucu dan cicit daripada keturunan Adam dan Hawa, manusia dan khalifah pertama yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh teori evolution, beruk ini berevolusi dari setiap zaman dan akhirnya jadi manusia yang komplit dan sempurna pada hari ini. Pernahkah kita terfikir, adakah beruk zaman dulu saja yang berniat nak berevolusi jadi manusia? Beruk zaman sekarang tak ada niat ke nak jadi orang? Beruk dulu, kalau boleh duk tengok orang ni seronoknya, rasa nak jadi, rasa nak berevolusi jadi orang. Beruk hak adalah ni tak ada tu kan? Satu persoalan ialah bila beruk jadi orang, beruk tak pupuh-pupuh. Pasal apa? Patut dah sekok jadi orang, makin hilang. Ni beruk tak hilang-hilang. Kampung ni kau tak ada dah beruk. Ada lagi tak? Ada lagi. Baik. Untuk kita bahas secara mendalam, teori evolution setinggi mana pun, dia tak akan pernah mampu untuk mengubah asas genetik yang ada dalam setiap haiwan ataupun binatang yang Allah ciptakan. Perkara asas yang kita tak boleh terima ialah benda-benda paling besar, bulu yang lebat, taring yang tajam, kuku yang panjang, dan paling tak masuk akal, kita kehilangan benda paling asas, di mana hilangnya ekor hak panjang tu sampai kita langsung tak ada hari ni. Kuku hak panjang jadi macam ni, okeylah, hang nak bincang sangat. Bulu hak lebat jadi lagu ni, okeylah, hang nak bincang sangat. Tapi hak paling payah sikit, ekor sepanjang-panjang tu jadi tak ada terus ni, payah. Ada lagi, ada tinggal, ada lagi ustaz. Adik-beradik saya 2 inci lagi ada, hak dulu-dulu. Ada lagi tak? Tak ada. Sorry to say lah. Hak ni benda yang paling payah dari sudut gen dan mutasi, nak berubah jadi hilang terus. Hak jadi jalan bongkok dengan 4 ni terus boleh berdiri tegak. Kita tak pernah menolak unsur morfologi dan sosiologi dalam masalah ni. Apa dia morfologi? Morfologi ni dia sama dengan metamorfosis lebih kurang. Benda yang dari satu bentuk rupa lain tiba-tiba dia bertukar jadi rupa lain. Hak ni ada contoh ulat beluncah, duduk metamorfosis, duduk morfologi dalam kantung dia keluar jadi apa? Rama-rama. Beza jauh dah. Kalau orang tak pernah tengok, dia kata, oh ni lagu ni tiba-tiba boleh terbang. Hak ni merayak saja. Memang berlaku. Itu bukan evolusi, itu metamorfosis, itu morfologi. Ada lagi jentik-jentik. Tengok jentik-jentik tak sangka hadut dalam ayat tiba-tiba boleh terbang. Apa dia? Nyamuk jauh berbeza. Tu metamorfosis, tu morfologi. Itu kita boleh terima. Tapi kalau nak main dengan teori evolusi, kita perlu bertanyakan kepada ulat beluncah. Kalau kamu nak bermain dengan evolusi, ulat beluncah, kamu metamorfosis dalam kelompok, jangan keluar jadi rama-rama, hang keluar jadi pepatung. Agak-agak boleh ke tak? Agak-agak boleh tak? Ulat beluncah tadi, asyik rama-rama, aku nak buat pembaharuan, aku keluar lepas ni jadi pepatung. Mampu atau tidak? Tak akan mampu. Ataupun nyamuk.
Lepas ni asyik jadi nyamuk, aku nak keluar jadi kumbang pula. Agak-agak jadi jentik boleh jadi kumbang ke tak? Tak akan mampu. Ataupun seekor nyamuk yang ada belalai bercinta dengan badak air betina. Nyamuk hak kecil ada belalai bercinta dengan badak air betina. Akhirnya kahwin. Hak keluar hari ni tu gajah lah ustaz. Hak besar gajah tu ikut belah mak, badak ayah. Hak ada belalai tu ikut bapak dia. Walaupun kecil ada belalai. Boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Sorry to say, terlalu rumit untuk kita memperkatakan tentang mutasi dan genetik. Sukar untuk kita mempercayai teori evolution. Teori evolusi ini payah. Dari sudut sosiologi mungkin boleh berlaku macam isu kes Tarzan. Biarlah kita terima isu Tarzan. Bapak mati, mak mati, dia terjatuh dalam hutan. Siapa yang jaga Tarzan? Gorila. Akibatnya bila budak ni besar, gaya berjalan pun macam gorila. Sebab dia duduk bersosial dengan gorila, tak kenal orang lain. Cakap pun biasalah sosiologi dengan benda tu. Walaupun dia makan sama dengan gorila, berjalan cara gorila, berkomunikasi cara gorila, dia mati umur 70 pun dia jadi gorila ke jadi orang masa mati? Ustaz, sebab lebih 50 tahun gorila duk jaga, dia mati jadi gorila, bukan orang. Boleh percaya ke tak? Tarzan mati sebagai gorila ke sebagai orang? Tetap sebagai orang. Bahkan gorila, kalau kita pera sekok dia tu, duduk 70 tahun di kalangan manusia pun, gorila ni mati sebagai gorila ke sebagai orang? Asal dulu ustaz gorila, tapi lama keturunan dia duduk dengan kita 70 tahun, jadi mati sebagai orang.